Dan masjid juga dijadikan sebagai institusi pendidikan, terutama sekali institusi agama lah, ilmu fardu ain. Masjid ni kena cakna mengenai ahli qaryah. 3 perkara ni masjid mesti kena ambil tahu. Mengenai tauhid, mengenai fiqh, mengenai tasawuf. Fiqh, tauhid ni nak mengenai Tuhan lah. Belajar sifat 20. Mengenali Nabi, mengenali bab sam'iyat, bab fiqh. Bab fiqh ni terutama sekali bab sembahyang. Bab sembahyang, bab taharah. Berapa ramai orang hari ni sembahyang pun tak tahu, taharah pun tak tahu. Bab tasawuf, bab tasawuf ni lah, kalau orang hari ni, inilah mengenai bab adab. Bab tasawuf satu benda yang penting lah dalam kehidupan kita ni. Dan di masjid ni jangan kita anggap hanya boleh bab ilmu agama sahaja, ilmu keduniaan pun boleh. Baru ni viral di TikTok lah. Ada satu masjid di Kuala Lumpur panggil doktor yang orang bukan Islam datang ke masjid bicara bab kesihatan. Itu satu benda yang baik lah. Dan ilmu ni dia tak terhad kepada orang Islam saja, dia dalam bab keduniaan. Tapi eloknya ambillah doktor yang Islam, orang Islam kan. Jangan boleh lah nak ambil doktor yang bukan Islam, mungkin dia ada situ pakar yang tu je yang ada. Dan ilmu ni tidak hanya terhad pada orang lelaki saja, dan wanita juga diberi peluang untuk mendengar dan juga menghadiri pengajaran ilmu. Dan akhir sekali, 5, masjid menjadi tempat bermesyuarat. Kalau kita tengok di dalam masjid tu ada satu tiang dinamakan sebagai tiang delegasi. Dan di situ di masjid juga lah di mana sahabat dan juga Nabi berbincang mengenai masalah negara. Tapi sekarang tak boleh lah. Takut jadi badal nanti, bergaduh pula dalam masjid nanti. Tapi kalau aman damai tak ada masalah nak bincang dalam masjid. Itu kenapa Nabi SAW perkara pertama sekali bina masjid. Pertama, dijadikan tempat perhimpunan. Kedua, tempat institusi pendidikan. Ketiga adalah tempat bermesyuarat. Dan masjid pada hari ini banyaklah peranannya kepada masyarakat, sehingga kan masjid juga dijadikan tempat pusat ekonomi. Seperti mana kita tengok Masjid Al-Bushra kan, adanya car wash, adanya minimarket, macam-macam lah boleh didatangkan idea yang boleh membuatkan masjid menjadi meriah dan imarah, selagi mana tidak bercanggah dengan syarat. Jangan pula pergi macam-macam idea boleh buatkan masjid, jangan pula pergi buat kasino kat masjid. Ini badal ni. Tak boleh lah. Sampai buat benda haram tak boleh lah. Selagi mana benda tu menepati syarat, tidak mengganggu masjid, boleh menaikkan nama masjid, tidak ada masalah.